Hai, Assalamualaikum. Hari ni saya nak kongsi dengan kawan masak ikan kerisi masak cuka ya. Simple, senang, mudah. Jom masuk dapur Kidal. Okey, ini ikan kerisi. Saya dah bubur garam. Saya akan tambah dengan sedikit serbuk kunyit. Dan saya akan tambah 1 sudu kecil cukur rasa ya. Okey, ini kita akan gaul. Dan kita akan goreng. Tangan saya dah cuci ya. Ini masak ikan kerisi masak cuka. Cuka ni macam masak asam lah. Masak tocu, tapi saya tak bubur tocu, saya bubur cuka. Jadi namanya ikan kerisi masak cuka ya. Okey, ini kita akan perap dan kita akan goreng. Okey kawan-kawan, ini minyak. Saya akan panaskan dahulu. Dan ada 2 ruas jari halia, 3 bawang merah dan 3 bawang putih. Ini kita akan potong hiris sahaja. Ini adalah topping dia. Saya ada 10 bawang putih, 5 cili hidung merah ya. Saya dah potong-potong. Potong 2. Dan bawang merah ada 5. Dan bawang dan cili merah dan hijau ni saya dah ketuk untuk bagi rasa pedas sedikit lah. Okey, ini kita tidak potong. Kita akan masak bulat-bulat sahaja ya. Okey, minyak dah panas. Kita akan goreng dulu ikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita akan goreng ikan dulu ya. Okey, bawang ni kita akan hiris sahaja untuk buat tumis ya. Kalau nak potong memanjang pun boleh, nak potong hiris macam ni pun boleh. Ikut pada kawan-kawan nak potong macam mana ya. Saya buat yang mudah sahaja. Bawang putih pun sama, kita akan potong hiris juga untuk memanjang. Yang simple-simple saja kawan-kawan. Halia saya akan potong memanjang bentuk mancis ya, seperti ini. Kalau setengah orang dia akan blender, macam saya tak ya. Sebab biasanya masak cuka kita semuanya hiris-hiris ya. Jarang yang blender lah. Macam ini masak cuka kita akan hiris. Simple je seperti ini ya. Okey kawan-kawan, dah siap ya. Ni bawang merah, bawang putih dan juga halia. Ini kita akan buat tumis nanti ya. Okey, ini ada 1 liter air ya, air biasa. Okey, ini ada cuka. Kita akan guna dalam 2 sudu sahaja ya. Okey, sebab nama pun masak cuka, jadi kita kena guna cuka lah. Ini cuka makan ya. Okey, ini ikan dah masak. Saya keluarkan minyak dan kita akan guna untuk cukup-cukup menumis saja ya. Okey, saya masukkan bawang merah, bawang putih, halia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ini kita akan tumis dulu. Okey, ni kita akan tumis sampai dia naik bau dan layu ya, sampai naik bau ya. Ini dah layu kawan-kawan. Saya lupa nak bagi tahu, saya masukkan herba campur bersama biji sawi ya. Untuk masak cuka memang kena pakai ini. Kerana ini yang membezakannya ya. Membezakan masak tauco dengan masak cuka ya. Masak cuka biasa guna herba campur ni ya. Kalau tak ada biji sawi pun dah okey kawan-kawan. Okey, ini kita masak bagi layu sedikit ya. Okey kawan-kawan, ni dah layu dah naik bau ya. Jadi kita akan masukkan air. Air ni bagi kuah lah, ikut kepada kawan-kawan lah. Nak airnya banyak-banyak lah, kuahnya banyak-banyak air ya. Kalau saya kerana ikan 3 je, saya bubur sederhana je ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, cukuplah. Jadi daripada 1 liter air saya guna setengah saja ya.
Kerana ikannya ada 3, jadi saya bubur setengah saja. Okey, ini biarkan mendidih dahulu. Kemudian saya masukkan serbuk lada putih ya. Okey. Untuk bagi rasa pedas sedikit. Okey, lada putih. Kalau tak nak pun tak apa. Ini kita akan biar mendidih dulu ya. Okey, kawan, ni dah mula mendidih ya. Okey. Ni kita rebus airnya dulu kan, bagi dia mendidih. Okey, dah mendidih. Kita masukkan cuka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, 1, 2. Okey, 2 sahaja. 2 sahaja cuka ya. Dan kita akan kacau. Sebaik-baiknya gulai cuka ni dimasak hari ini, dimakan esok kawan-kawan. Baru dia lebih mesra, baru meresap semua ya. Tapi macam saya tak suka sangat masam cuka tu. Jadi saya masak hari ni saya makan. Okey, jadi tak ada rasa cuka sangat kan. Okey, ni biar mendidih dahulu ya. Okey kawan-kawan, dah mendidih, kita masukkan ni. Bahan-bahan topping dia, hiasan dia ya, tapi boleh makan kawan-kawan. Ni ada cili hidup hijau, bawang putih sebiji-sebiji, dan juga cili padi yang telah diketuk ya, ni yang kecil-kecil ni. Ada 4 biji je sebab tak nak pedas sangat. Okey. Ini kita akan masak sampai lembut ya, bawang-bawang segala cili-cili ni. Okey, kita biar mendidih dulu. Saya masukkan 1 sudu dan 2 sudu. Cukup rasa ya. Ini bagi lebih mesra. Saya tambah sedikit 1 sudu kecil serbuk ikan bilis ya, untuk bagi rasa kepada kuah kita. Itu sahaja untuk bahan perasanya ya. Ini sahaja bahan-bahan untuk masak ikan masak cuka. Simple, senang kawan-kawan. Okey, kita tunggu lagi bagi dia lembut ya. Okey kawan-kawan, ni dah mendidih, dah lembut ya. Kita boleh masukkan ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ikan tak banyak kawan-kawan. Jadi sebab makannya pun 2 orang je. Jadi kita akan tenggelamkan dulu ikan ni, supaya ikan ni mesra dengan kuah kita tadi ya. Okey. Ni bagi lembut dulu sikit. Dan kita akan tunggu masak sikit lagi ya. Okey kawan-kawan, ni dah siap ya. Dah boleh dihidangkan. Alhamdulillah, dah siap kawan-kawan. Ikan masak cuka. Simple, senang, mudah kawan-kawan. Ni resepi senang. Kalau bulan puasa pun untuk sahur memang menyelerakan lah. Okey, tapi ni dah habis raya dah. Okey, tapi kita tetap boleh makan. Okey, jumpa lagi di next video. Ikan masak cuka. Bye. Assalamualaikum.